Malaysia ada satu masalah dan masalah ni kita semua kena mengaku. Iaitu sistem kesihatan awam negara kita tengah berhadapan dengan masalah serius iaitu jururawat makin sikit. Kementerian Kesihatan sendiri dah mengaku yang isu ni bukan benda baru tapi kronik sejak dulu lagi. Yang menjadi isunya benda ni semakin serius tau. Hospital kita makin banyak nak dibuat dan populasi kita pun makin bertambah. Tapi tenaga kerja tak cukup. Macam mana tu? Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad sendiri meminta masa untuk menyelesaikan masalah ni sebab katanya dia bukan boleh diselesaikan esok lusa. So kenapa jadi macam ni? Antara punca utama adalah penghijrahan besar-besaran jururawat dan doktor ke sektor swasta. Dari tahun 2020 ke 2024, lebih 6,900 petugas kesihatan meletakkan jawatan. Untuk jururawat sahaja lebih 2,100 orang berhenti. Dan ini belum campur doktor tetap, doktor kontrak dan pakar yang ikut sama angkat kaki pergi ke sektor swasta. Sebab apa? Jawapannya of course lah, offer yang lebih baik dekat luar, gaji, waktu kerja yang fleksibel dan tekanan kerja dia mungkin tidak seberat sektor awam. Perjawatan tu ada tapi masalahnya tak ramai yang nak isi. KKM dah cubalah tambah bilangan pelatih jururawat tapi walaupun ambil lebih 1,000 orang baru, nombor itu masih jauh dari cukup untuk menampung kekosongan. Tambah lagi banyak jururawat muda, dia orang rasa kecewa lah dengan status kontrak yang tak menentu. Also kena buat kerja lebih daripada waktu kerja dan kadang-kadang rasa kurang dihargai. Akhirnya, diorang pun cari jalan yang lebih terjamin lah. Okey, dekat sini saya nak kongsi pandangan saya pasal pekerjaan dan gaji lah. Pada pandangan saya lah, mana-mana kerja yang tak boleh digantikan dengan AI, dengan kadar segera, gaji dia akan naik. Tapi dengan syarat lah. Antara syarat dia adalah ekonomi sanggup nak bayar, iaitu demand pekerjaan tu tinggi, dan ia melibatkan kerja fizikal memerlukan skill yang spesifik. Dan lagi satu, jumlah orang yang nak kerja dalam sektor tu terhad lah. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, ciri-ciri ni memang menepati nurse. Bolehkah nurse diganti oleh AI satu hari nanti? Well, mungkin boleh bila manusia ada teknologi humanoid robot. Tapi sebelum teknologi itu dihasilkan, gaji nurse akan naik. Saya bagi lagi satu contoh, mekanik. Susah juga AI nak gantikan kerja mekanik tau. Tapi adakah gaji mekanik ni akan naik laju macam gaji nurse? Well, jawapannya tidak. Sebab bila makin banyak kereta EV dekat jalan, maintenance kereta petrol pun jadi kurang dan demand tu tidaklah laju macam mana demand pekerjaan nurse. So, solution jangka panjangnya, memang kita tak boleh lari lagi pasal soal gaji, iaitu kerajaan perlu menjadikan profession jururawat ni lebih menarik. Dari segi gaji, peluang naik pangkat dan suasana kerja yang lebih baik lah. Tapi kita kena ingat kalau nak naikkan gaji nurse ni, katakanlah daripada 2,000 ke 3,000, bagi 50,000 jururawat, kos tambahan boleh cecah 600 juta senang-senang tau. Ini belum lagi masuk allowance dan juga caruman tambahan KWSP. So, pandangan korang, adakah dah sampai masanya kerajaan menaikkan gaji jururawat dekat Malaysia ni? Kongsi dekat ruangan komen.